Dan bacaan yang paling ketara tu, bacaan buah pinggang tu daripada border stage 4 tu dah turun ke 3. Sebelum ni akak ada diabetes, darah tinggi, buah pinggang, jantung, sakit saraf dan sakit lutut. Selepas akak jumpa dengan saya, penyakit akak dah berkurangan, terutamanya buah pinggang akak lah dah turun ke stage 3. Yang pada asalnya dia dah border ke stage 4. Dan sakit saraf akak pun dah rasa berkurangan sikit, dan juga sakit lutut akak pun dah berkurangan lah. Setakat ni akak dah guna 6 tin produk Sahia. Kesan yang akak nampak banyak akak dah boleh bergerak, walaupun tak sekuat dulu, tapi sekurang-kurangnya badan dah sesegar dan boleh bergerak lah tanpa bantuan. Yang sebelum ni akak ada guna tongkat jugalah. Tapi alhamdulillah sekarang akak dah boleh bergerak macam biasa. Kolesterol pun dah maintain normal. Kencing manis akak yang sebelum ni akak konsum ubat diabetes tu 2 biji sehari, tu pagi dan malam. Sekarang cuma tinggal sehari sebiji saja.